Assalamualaikum, jumpa lagi kali ni dengan Kak Bina nak buat pizza buatan sendiri. Okey. Pertama sekali saya sediakan tepung 4 cawan, susu pekat 1 sudu, yeast 1 sudu, and then air 250 ml. Masukkan dia pelan-pelan ke dalam dough tu. Dah sebati macam tu. Dah siap, ulilah guna tangan. Bila dah buat macam ni, dah nampak macam okey, dah boleh guna tangan, guna tangan. Kalau ada mixer, guna mixer. Macam saya ni, saya malas guna mixer sebab dia tak banyak juga pun. Last kemudian, kita letakkan minyak supaya dia tak melekat. Rehatkan dia dalam 15 minit. Rehat, tutup dia elok-elok. Okey, bahan topping Kak Bina macam yang saya tunjuk ni. Nanti saya letak dekat caption tau apa yang saya guna, and then boleh ikut step by step. Okey, yang ni saya tumis dulu sebab saya tak suka. Ini bahan-bahan yang saya lepas tumis tu, inilah semua. Okey, loyang pun tak kisahlah guna loyang apa. Kak Bina guna loyang apa je yang saya ada. Okey, saya guna ada 4 segi je, hantam je lah. Okey, saya tujuan kita cucuk-cucuk tu supaya cepat masak. Kita buat ni. Masukkan pelan-pelan apa je. Tak kisahlah topping apa yang kamu nak letak pun boleh. Masukkan pelan-pelan. Lepas tu masukkan mixer tu. Lepas tu kemudian sekali kita masukkan cheese dia. Lagi banyak cheese lagi sedap. Okey. Saya guna suhu 190. Saya guna masak 40 minit. Api atas bawah. Tunggu sampai jadi cantik, jadi garing, jadi wangi. Dah siap. Cantik kan? Sedap. Alhamdulillah. Berjaya. Okey. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Jumpa lagi di next video Kak Bina nanti.